Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Maryam, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Maksudnya, wa inna minkum illa wariduha, tak ada di kalangan kamu, yakni kalangan manusia ini, melainkan wariduha, melainkan akan datang kepada neraka. Perkataan akan datang kepada wariduha ini, perkataan wariduha ni, para ulama tafsir berbincang panjang maksudnya. Di kalangan mereka ada yang menafsirkan maksudnya semua di kalangan manusia ni masuk neraka. Cumanya orang mukmin bila masuk neraka tidak merasa keperitannya, dipelihara oleh Allah. Tetapi tafsir yang masyhur yang disokong oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menyatakan, wa inna minkum illa wariduha, tidak ada di kalangan kamu melainkan akan merentasi, yakni akan melalui neraka jahanam, yakni akan melalui sirat, akan melalui titian yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di antara dua tebing neraka. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya, dan itu adalah satu perkara yang pasti yang merupakan ketetapan Tuhan kamu. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kemudian Allah kata, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim itu melutut di dalam neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sedikit masa untuk merenung ayat Allah Subhanahu wa taala ni yang menggerunkan kita, yang mengingatkan mungkin sebahagian kita ataupun kebanyakan kita, saya dan tuan-tuan, disebabkan oleh kerana kita sibuk dengan urusan dunia, urusan anak-anak kita, urusan harta kita, urusan perniagaan kita, urusan itu dan ini, sehingga kita terlupa untuk mengingat suatu keadaan bahawasanya kita ini akan melalui neraka. Kita akan lalu di atas neraka jahanam. Mungkin di sudut iman, di sudut keyakinan, di sudut kepastian, kita pasti, kita tahu, kita tidak pun kufur terhadap apa yang Allah bagi tahu. Tetapi apa yang kita tahu itu, ia tidak menyerap masuk dalam kehidupan kita, disebabkan kita urusan itu, kita sibuk itu dan ini. Dan memang kita akan sibuklah kerana kita hidup di dunia. Tetapi membaca Al-Quran, melalui ayat-ayat Al-Quran, selalu mengingat juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita tentang suatu hakikat kehidupan yang real, kehidupan yang sebenar. Dan kita selalu ingatkan, kalau ada baki hidup kita ni ada berapa lagi? Ada yang dah 50, mungkin ada 20 tahun lagi, kalau Allah panjang. Itu belum tentu, yang muda tak menanti. Bila kita mati, satu kehidupan yang pasti. Semua hidup di dunia dan masalah di dunia ini ialah masalah yang manusia boleh rentasi. Masalah rumah tangga, pusing-pusing manusia boleh keluar. Hatta manusia yang dihukum penjara seumur hidup pun keluar juga dia dari penjara, tak hidup mati. Tetapi mana lebih besar semua masalah ini
dengan masalah manusia apabila berada di hadapan mahkamah Allah Jalla wa'ala. Mana lebih besar manusia apabila berada di hadapan penghakiman Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, thumma yudrabul jisr ala jahannam wa tahillu syafa'ah wa yaqulun Allahumma sallim sallim. Nabi kata kemudian dibentangkan titi di atas neraka Jahannam, dan kemudian diharuskan syafa'ah, yakni syafa'ah Nabi bermula, dan kemudian manusia akan kata Allahumma sallim sallim, wahai Tuhan tolonglah selamatkan, tolonglah selamatkan, tolonglah selamatkan. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wamal jisr, wahai Rasulullah, apa itu jisr, apa itu titi? Ini hadis Bukhari Muslim. Nabi kata dakhsun muzillah. Nabi kata tempat gelincir, tempat gelincir kaki. Itu maksud jisr. Bukan semua orang gelincir, tapi Nabi kata tempat gelincir kaki, kerana banyak orang yang gelincir. Wa fihi khatatif wal kalalib wa hasak. Khatatif ni maksud benda yang cungkit kait orang, macam duri tu, besi yang ada mata yang kait orang tu, yang tajam di ujung tu, khatatif, boleh nama khatatif. Kalalib pun dengan makna yang sama. Kalau orang Arab, daging tu dia gantung daging di besi, daging tu di besi dia bengkok di ujung tu supaya boleh gantung daging. Macam itulah makna kalalib. Dan hasak ni maksud duri, pokok duri yang tajam tu kita panggil hasak. Nabi kata di kiri dan kanan jisr itu ada khatatif, ada kalalib, ada hasak. Sebab tu orang yang lalu tak kira lah dia ulama besar ke, dia ulama kecil ke, dia orang kampung ke, dia orang bandar, Allahumma sallim sallim. Di dunia ni mungkinlah orang bagi dia lebih lah, dia bolehlah pijak lebih-lebih, dan dia bolehlah diberikan mungkin kapet kuning ataupun kapet merah kat dia. Di dunia ni mungkin orang boleh bagi VIP kat dia, dan mungkin orang boleh kata dia kebal dan dia tidak boleh dipersoal. Tapi di akhirat Allah sediakan, Allah tak sediakan, oh yang ni duli yang maha mulia, ataupun yang ni tuanku raja, ataupun tuanku sultan, maka disediakan pemaidani, ataupun ini yang amat berhormat, yang berhormat. Tak ada. Yang ada al-jisr. Yang ada adalah titi yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, yang tak membezakan antara orang besar dan orang kecil di dunia, sama ada dia ulama yang berpangkat besar ataupun dia orang kampung yang kecil. Kesemua mereka akan melintasinya, kerana Allah menyebut wa inna minkum illa wariduha, tidak ada di kalangan kamu melainkan mesti melintasinya, kana ala rabbika hatman maqdiya, yang demikian itu sesuatu yang putus daripada Tuhan. Thumma nunajjil ladzina taqaw, dan kemudian kata Allah, kami selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadarudz zalimina fiha jisiya, dan kami akan biarkan orang zalim itu melutut di dalam neraka Jahannam.